Okey geng, ni oxygen sensor untuk kereta Pro 2 Alza. Okey, yang warna hijau ni, yang ini untuk bahagian atas, dan yang warna putih ni, yang ini, yang banyak lubang-lubang ni untuk bahagian bawah. Ni geng yang lama punya. Okey. Okey geng, sebelum buka ni, kita tanggalkan dia punya switch, dia punya soket lah. Ni soket dia. Ni soket dia. Mana? Sekejap, gambar tak boleh. Ni soket. Kita tanggalkan soket dia. Just buka dia punya clip je lah. Saya tanggalkan dulu geng geng, so inilah dia punya soket. Tanggal dah. So baru kita buka ni oxygen sensor ni. Okey geng, nak buka ni senang je. Okey, lawan arah jam geng, lawan arah jam. Okey, kalau keras nak buka geng, just spray dulu. Bagi dia ni spray anti karat lah, double putih. Okey, dah spray tu double putih. So buka slow-slow lah. Biasa lagi dia berkarat sikit kan, dia bahagian bawah. So dia keras sikit. So just tembak pakai double putih. Memang okey boleh buka. So geng, dah boleh. Just buka je macam ni. Ni dia. Okey, yang ini.